Buat kerja racun pokok, racun rumput, buat kerja fogging nyamuk, buat kerja yang handle gas yang bahaya, korang pakai face mask macam ni je. Face mask ni boleh tapis gas yang bahaya. Boleh halang paru-paru korang dari sedut gas-gas yang bahaya yang boleh merosakkan paru-paru. Pakai face mask macam ni, dia jimat. Sebab kalau korang jaga dia punya body ni, korang boleh pakai lama, tinggal ganti dia punya filter bahagian depan sini. Filter dia ni banyak jual spare part tau dan mudah untuk dapat spare part. Filter dia ni pula dia ada banyak grade. Kalau yang ni dia boleh tapis gas-gas yang bahaya. Untuk pasang korang tinggal cantum je macam ni dan boleh terus guna. Dia ada lock kiri, kanan, atas macam ni. Kalau korang buat kerja yang terdedah dengan gas yang bahaya, korang pakai face mask macam ni, barulah kurang sikit risiko dia. Dia punya bahagian filter ni korang boleh buka tahu macam ni. Boleh pisahkan bahagian body dengan bahagian filter macam ni. Bila pisahkan macam ni, mudah sikit kalau nak buat kerja servis, mudah sikit nak bersihkan bahagian sini. Jenis macam ni baru jimat tau, sebab korang boleh pakai banyak kali dia punya body utama ni. Korang tinggal standby dia punya filter ni banyak-banyak. Setiap kali dah tersumbat, dia tak akan berkesan lagi dah. Tukar je ganti baru. Dan filter dekat dalam dia tu, harga dia tu tak mahal sangat. Dia punya body ni je yang mahal sikit. Sebab face mask macam ni, dia kualiti sikit. Dia punya getah bahagian sini, dia lembut tau. Untuk korang pakai lama, macam ni baru selesa. Getah dia ni tak akan sakitkan muka korang. Getah lembut macam ni, dia boleh grip cantik ikut bentuk muka korang. Kik udara leaking dekat bahagian kiri kanan bahagian sini. Tambah pula dia punya mounting, dia ada dua. Satu bahagian atas dengan satu bahagian leher. Dua mounting macam ni, dia boleh pegang face mask korang ni cantik-cantik cun dekat bahagian muka. Dia kurang sikit untuk gerak. Kalau satu mounting je, face mask korang ni akan gerak. Dan kalau korang nak pakai lama memang tak selesa sebab dia rimas. Bila gerak-gerak macam tu, udara dekat bahagian sini pun dia akan leaking. Jadi bahaya sikit, risiko dia tinggi sikit untuk udara bocor. Yang ni jenis universal, muka kecil boleh, muka besar pun boleh. Korang tinggal adjust je dia punya getah mounting ni dekat bahagian sini. Adjust bagi ngam-ngam, jangan bagi terlalu ketat dan jangan bagi terlalu longgar. Baru selesa untuk pakai lama. Setiap kali udara yang korang sedut akan lalu dulu dekat filter bahagian depan sini. Dia akan masuk, dia akan tapis. Udara yang korang sedut akan bebas daripada gas-gas yang bahaya. Bila korang hembus, udara yang keluar tu akan lalu dekat getah bahagian biru ni dan akan terus keluar dekat bahagian sini. Sangat sesuai untuk korang buat kerja yang terdedah dengan gas yang bahaya. Contohnya, korang buat kerja mengecat guna spray gun. Cat minyak kalau dah campur dengan tina, dia akan hasilkan satu gas yang bahaya yang tak elok kalau korang direct sedut dalam waktu yang lama. Kalau korang sedut direct, memang pening kepala, memang rasa lawyer nak muntah semua. Kalau pakai face mask macam ni, kurang sikit risiko untuk korang sedut direct udara yang bahaya macam tu. Dan kalau korang nak pakai lama pun face mask ni dia selesa. Jadi kalau korang nak cari face mask yang boleh tapis gas yang bahaya, sesuai untuk buat kerja macam-macam, boleh halang korang daripada sedut gas yang bahaya, korang boleh check face mask yang boleh tapis gas yang bahaya ni dekat link video.